Saya dengan Cikgu Bat ni, sepatutnya kalau nak buat tuduhan, janganlah kaitkan dengan siapa-siapa. Kalau nak buat tuduhan apa-apa, jelaskan namanya. Jangan buat satu naratif untuk memburukkan. Kalau betul lah Datuk ke apa ke, scammer ke bagi kamu, nyatakan nama dengan jelas. Jangan duk kaitkan dengan mana-mana pemimpin. Kalau kamu merasakan ada tangkapan Datuk scammer ke apa ke berkaitan dengan Dadah ke apa ke, nyatakan nama dia supaya penama itu boleh berhubung terus dengan anda, sama ada di peringkat saman mahkamah ataupun tindakan-tindakan selanjutnya. Jangan bermuka-muka Cikgu Bat. Saya kenal Cikgu Bat ni berani. Takkan tak berani nak sebut nama kot. Sebutkan nama. Jangan duk main serang-serang. Last sekali kamu selitkan, kaitkan dengan nama-nama orang lain. Jadi berani lah. Kalau nak sebut nama orang tu. Jangan duk kaitkan dengan orang lain.